Sejak kebelakangan ini aku rasa macam nak jadi polis lah. Tak tahu kenapa, sebab bagi aku ni polis hebat tau. Alang dah sampai ni. Jom try. Mana tahu kok dapat kan. Jom. Tak ada orang. Tak apa lah, tak ada orang. Tak apalah, dah tak ada orang. Duduklah sini dulu sementara tunggu ni. Wah, aku tertidur. Oh iyalah, aku kan tertidur kat sini sebab nak tunggu orang nak dapatkan tawaran nak jadi polis ni. Ada orang. Jom lah cuba tanya, kau dapat jadi polis kan? Alah. Bang. Oh bang, saya ni nak jadi polis bang. Sebab saya rasa polis hebat. Apa? Oh, awak nak jadi polis lah. Sebab bagi awak rasa polis ni hebat kan? Ya bang, saya tengok dalam movie cerita apa semua, memang polis ni hebat. Jadi polis ni bukan senang. Nampak saja senang. Tapi dia nak jadi polis ni perlukan keberanian, kebijaksanaan, keyakinan dan kekuatan untuk menjadi polis ini. Ya, ada kemahiran semua tu bang. Saya ada. Jadi kiranya saya boleh ya jadi polis. Jom pakai baju. Jom. Ayo kita pakai baju. Okey, sudah siap pakai baju. Wah, cantik juga baju ni. Dah lah. Jomlah kita pergi ke abang polis tu. Bang. Oh bang, saya sudah pakai baju ni bang. Tengok cantik lah. Apa panggil abang-abang kamu ni? Sejak kamu jadi polis ni, kamu kena panggil saya kapten. Ni, tengok belakang ni. Ini senjata yang kita perlukan untuk menjadi polis tau. Oh okey, baik kapten. Jadi ini senjatanya ya. Wah, banyak juga senjata. Pilih je lah mana-mana. Nah, inilah senjata saya pilih. Perisai dengan pistol. Boleh dia ni jadi polis. Apa kapten tengah buat tu? Kapten buat apa ni kapten? Saya akan memberikan tugas pertama kamu, iaitu menangkap penjenayah yang dikehendaki di Brookhaven. Jadi saya berharap kamu berjaya melaksanakan tugas ini dan menangkap penjenayah ini ya. Risau kapten, tugas ini saya akan selesaikan dan menangkap penjenayah yang dikehendaki di Brookhaven, okey? Baiklah, saya gerak dulu. Wah, dapat motor lah. Gila. Ramai cakap besar, mahu tunjuk gagah, tapi macam manja yang menyala kat pelanduk. Kenapa tenang saja, tak perlu bermegah, pohon melagak tahu telur, anjing di hujung tanduk. Ramai cakap besar, mahu tunjuk gagah, tapi macam manja yang menyala kat pelanduk. Kenapa tenang saja, tak perlu bermegah, parame suara tahu telur, anjing di hujung tanduk. Perompak. Oh, kau yang pencuri yang dikehendaki di Brookhaven ni ya? Yelah akulah. Dah kenapa? Nak saya keluarkan pistol ni dan bunuh kau ke? Kau ni siapa ni, polis ni? Tak pernah kenal pun. Aku polis baru kat Brookhaven ni lah. Kau tak kenal aku siapa? Kau memang nak kena lah. Ni, tak nampak ni aku ada pelindung ni. Macam mana kau nak tembak aku apa kau buat tu? Wush. Ya. Masa untuk aku tembak dia dari belakang. Mana kau? Tahu pun takut. Dah lari dah dia dengan aku ni dapat pelindung ni. Alamak. Dekat belakang aku je. Mati kau. Aduh, tidak, jangan lari perompak. No. Tidak. Ada sedihnya, dah lah tak dapat tangkap perompak. Lepas tu dapat sakit je. Kesan kecederaan kamu ni amat besar. Ada kesan tembakan di bahagian belakang kamu tu. Jadi saya dah bagi ubat semua, berharap cepat sembuh dan tidak ada apa-apa terjadilah. Apa doktor? Saya kena tembak.
Kapten, apa Kapten buat kat sini? Saya sudah dengar apa yang doktor cakapkan. Jadi kamu gagal menangkap penjenayah yang terkenal di Blackburn. Dengan ini saya mahu memecat kamu menjadi anggota polis. Apa? Tidak, saya dah bukan anggota polis. Tidak. Alright guys, itu sahaja pada video dan drama kita pada kali ini. Terima kasih kepada Joy yang iaitu Ikuan dengan Syafa, dan korang boleh like dan subscribe YouTube channel saya. Kita jumpa lagi pada next drama ataupun next video. Bye bye. Assalamualaikum.